Jadi untuk kita faham situasi ini dan menilai pihak mana sebenarnya yang lebih berkuasa, kita akan gunakan kerangka kerja Ray Dalio dari bukunya Principle for Dealing with the Changing World Order. Ray Dalio kaji jatuh bangun empire-empire besar dunia dan kenal pasti penentu yang menentukan kekuatan sesebuah negara. Ray Dalio menilai kekuatan sesuatu negara itu melalui beberapa elemen. Yang pertama, pendidikan. Kedua, inovasi dan teknologi. Ketiga, daya saing. Keempat, ketenteraan. Kelima, perdagangan. Keenam, saiz ekonomi. Ketujuh, keuangan. Dan kelapan, status mata wang reserve. Dari sudut pendidikan, US memiliki universiti-universiti terkemuka seperti MIT dan Harvard. Ini menarik bakat global dan mengekalkan kualiti pendidikan tinggi. Walaupun begitu, China menghasilkan lebih ramai graduan STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics. Dari sudut PhD, China menghasilkan 2 hingga 3 kali ganda lebih ramai berbanding US. Walau bagaimanapun, jurang pendidikan antara bandar dan luar bandar lebih baik di US berbanding di China.